Semua lapar, muka serius je. Dah tak boleh cantik dia lagi. Kau yang kurung-kurung. Masa 6 bulan sahaja. Okey, 1 juta adalah masa 6 bulan sahaja bagi saya, Allah. Satu pencapaian sangat hebat. Jadi kalau anda buat kata Irfan tadi, kita memang dibenarkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright everyone, hope you are recharged and refreshed. Let's make our way back into the hall. Cepat-cepat masuk, jangan tunggu kawan sebelah, because trust me, you don't want to miss what's coming next. Come on guys, jangan next level. Masih tiga. Nampaknya ikan tongkol tadi begitu enak. Jangan next level. Boleh naik. Pada hari ini kita ada 3 pengidap yang dah pun hit 1 million selama 6 bulan sahaja. Dan tempoh Januari hingga Jun. Mereka inilah wira-wira jualan yang menjadi tulang belakang kekuatan Empire JRM. Bukti bahawa usaha istiqomah pasti membuahkan hasil. Siapakah beliau? Siapa nak berkenalan dengan saya pada ini? Jom sama kita saksikan video. Sebenarnya pada teman-teman yang ada mengadakan satu convention kita, saya ada nampak bidang lain yang membuat jualan yang melebihi dari itu dan sebagainya. Jadi saya agak sangat terharu dan excited. Masa itu saya berfikir saya akan berada di sana juga suatu hari nanti. Okey, dan bagaimana caranya saya perlu belajar. Pada Januari 2005, masa itu jualan saya baru Tanya, Puan Umi Kalsum berjaya hit millions only in 6 months. Okey, baiklah Puan Umi, mungkin Puan Umi boleh kongsikan serba sedikit kepada peserta-peserta yang ada pada hari ini, macam mana dan apa rahsia you just got 6 months. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak HNU kerana memberikan penghormatan kepada saya berada di satu pentas besar ini. Sebenarnya untuk perjalanan saya untuk mencapai 1 juta ini bukanlah satu perjalanan yang sikit. Okay, bukannya satu perjalanan orang kata dalam ini 1 tahun saja. Saya menghadapi saya through perjalanan yang agak jauh sebenarnya dalam bidang jalan. Saya adalah seorang pengedar di J5 ya. Okay, dan saya rasa saya baru mula ya dengan mengedar sebagai seorang pengedar jalan selepas saya
saya pernah menjejakkan kaki ke Jalan Duta Mahkamah Tinggi. Produk beliau iaitu pertama kali saya membeli produk adalah Royal Mint. Okey. Jadi mungkin rezeki saya di situ, saya ditawarkan untuk menjadi silver. Luar biasa, seorang lagi pengedar hewan kita. Dipersilakan. Cabaran besar dalam dunia sebab suami tak ada kan. Dia dari cerita ni sampai tahu dari ulang-alik hospital. Proses dia ulang-alik hospital. Yang segmen ni pun memang segmen yang kita cukup dinantikan, iaitu Level Up Challenge. Hari ini itu majlis menjemput barisan stokis untuk naik ke pentas. Dipersilakan Puan Fazani Razali, Puan Nasatul Azhar Abdullah, Puan Samsuriati, Puan Zidirah dan Puan Syafi'i untuk naik ke atas pentas bersama-sama bagi memulakan sesi Level Up Challenge. Sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh buat barisan stokis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kita masukin orang tak nampak sekarang kita lawa-lawa macam mana. Okay, Assalamualaikum semua. Dah makan tadi kan? Dah kenyang? Dah ngantuk?